Okay, so yang lain leader. Kalau untuk leader ni mungkinlah dia dah biasalah handle customer, ataupun dia pun memang dah ramai customer. Sebab itulah ada customer dan juga ada anak yang dah jadi leader, kan? Okay, so untuk kelas kita pada hari ni, customer is the king. Apa yang korang faham tentang customer? Kalau saya bagi tajuk ni, customer is the king, saya saja letak tanda soal dekat belakang. Customer is the king. Siapa nama tadi? Biha. Puan Biha, boleh bagi tahu tak apa first impression bila tengok tajuk ni? Customer is the king. Okay. Dia kata customer yang ada kuasa membeli. Betul kan? Okay, jadi customer is the king. Tak semestinya customer adalah sentiasa betul, tapi dia ada kuasa untuk membeli dengan kita. Dia ada kuasa untuk pilih sama ada nak beli dengan kawan dia, dengan kita, ataupun dengan siapa-siapa je yang dia jumpa. Depends pada interest dia lah. Okay. Sebab itulah tajuk kita pada hari ni, saya saja letak customer is the king. Tapi apa yang saya nak sentuh adalah macam mana kita nak dapat customer satisfaction. Okay, customer satisfaction. Sebab bila kita deal dengan customer ni, kita deal dengan manusia. Manusia dia ada hati, ada perasaan, kan? Kita bukan deal dengan robot. Kalau dengan robot senang. Okay, 0101 yes no yes no. Tapi bila kita deal dengan customer, kita kena pandai tackle dia. Okay? Tapi dalam topik hari ni, saya tak nak sentuh in details berkenaan macam mana nak pick up customer. Sebab topik tu akan diceritakan on next class nanti. Okay? So, siapa yang nak dengar macam mana nak pick up customer tu, datang untuk kelas nanti, akan datang. Jadi, untuk dalam kelas saya ni, saya hanya tekankan bagaimana nak jaga customer kita. Okay, so saya nak tanya, untuk distributor kita tadi, berapa ramai yang dah ada customer? Semua dah ada customer? Okay, berapa ramai yang belum ada customer lagi? Okay, so maksudnya baguslah, tahniahlah, semua dah ada customer, kan? At least kalau seorang dua pun dah cukup. Sebab itu adalah petanda untuk kita grow kita punya bisnes. Okay, memang semua orang akan bermula dengan seorang customer. Kalau tak ada satu, tak ada 10, tak ada 100 dan tak ada seterusnya. Okey, macam mana adab dalam pengurusan customer? Ini yang saya ambil daripada pembacaan saya. Adab-adab dalam pengurusan pelanggan. Okey, kalau tengok dalam slide tu tak adalah, sebab ini tambahan je lah. Saya tambah sikit untuk special lah untuk siapa yang hadir untuk kelas hari ni. Ini 3 benda yang kita kena pegang. Sesi ta'aruf, tafahum dan takaful. Dah belajar bahasa Arab. Okey, so untuk yang first kali, bila kita nak deal dengan customer, sesi yang pertama ada sesi ta'aruf. Macam kita tadi, kita kena kenal dulu kawan-kawan kita. Kalau kita nak deal dengan customer pun sama. Apa tu sesi ta'aruf? Kita kena kenal. Maksudnya saling mengenali antara kita dengan customer. Bukan maksudnya kenal dia ni hobi apa, interest apa, tak. Kita bukan nak tahu tu, tapi kita hanya nak tahu customer kita tu siapa. Ibu yang beranak berapa ke, ibu tu tengah pregnant ke, ataupun kita tengah deal dengan budak umur 18 tahun, ataupun ada yang dah kahwin. Sebab semua maklumat tu penting untuk kita consult nanti kemudian. Okey, so ni pun anak saya baru sampai, tepukan Sakinah daripada Ipoh. Jauh tu. Okey. So, okey, saya sambung ya. Kita kena kenal, tahu apa masalah dia. Once bila customer message, kita yang kena approach dia. Korang pernah tak kalau pergi dekat kedai, masuk dalam kedai, tengok-tengok barang, ada tak pekerja ataupun owner kedai tu pergi approach korang? Ataupun ada tak yang korang masuk, dia buat tak tahu je, bodoh je? Ada juga kan?
Okey, kalau korang sendiri sebagai owner kedai, tengok customer masuk, korang biarkan dia tengok je ke atau korang pergi approach dia? Okey, approach dia. Approach macam mana tu? Ya, nak beli apa? Tanya at least. Sebab memang ada sesetengah orang dia suka orang tanya, ada setengah orang dia tak suka. Duduk jauh-jauh je, tengok je kan. Tapi at least kita ada usaha untuk kenal kita punya customer tu. Tanya dia nak apa. So macam yang ni saya bagi contoh, okey, ni mungkin dalam mesej ke, kami ada tawarkan set menyusu ke, set pregnant dan sebagainya. So ada apa-apa yang saya boleh tolong, ada apa-apa yang kami boleh tolong. Sebab kalau kita tak approach dia, mungkin yang tadi datang kat kedai dah tengok dah, tapi keluar je macam tu. Berbeza kalau kita approach customer, mungkin customer akan daripada yang dia tak nak pun dia akan berminat untuk tengok produk kita. Betul tak? Okey, so ni adalah paling penting untuk kita kenal dengan customer. Berbezalah dengan bisnes-bisnes yang lain. Kalau bisnes Shaklee ni memang kita berurusan dengan orang, kita kena consult orang. So memang paling penting lah. Yang kedua, adab yang kedua, saling mengenali. Saling memahami. Bila kita dah kenal, sebab itulah kalau kita nak faham dia, kita kena tanya. Contoh yang tadi saya bagi, masa first customer contact kita, dia kata dia sakit bahu. Okey? Just sakit bahu. Masalah dia kita dah tahu dia sakit bahu. Tapi bila kita nak faham dia, apa masalah dia, inilah yang kita akan tanya. Sakit bahu tu dah berapa lama? Sakit tu kronik ke? Sakit kat mana? Ataupun dia memang betul-betul sakit bahu? Ataupun dia sakit hati sebenarnya? Ada juga orang macam tu. Okey, dia sakit hati mungkinlah dia tak tolong ke apa, dia penat badan semua kan. Okey, so berbeza dengan siapa kalau customer yang memang dia sakit badan. Jadi tugas kita sebagai SID, kita kena tanya dia untuk fahamkan. Tanya dia sakit bahu tu sejak bila. So daripada soalan-soalan yang kita tanya, customer tu akan go through conversation kita. Conversation tu takkan mati dekat situ. Okay? So step ni paling penting. So in case kalau ada customer tanya nak set menyusu, okay? Bila cakap set menyusu ada banyak kan? Ada berapa? Ada berapa set menyusu? 4. Sebenarnya banyak. Depends pada kita punya creativity lah untuk combine dia punya set tu kan. Okay. Jadi bila customer cakap tadi dia nak set menyusu, jadi kita bagi tahu dia tanya apa masalah dia. Sebab kalau menyusu ni tak semestinya dia perlukan kesemua set tu. Jadi tugas kita untuk faham dulu apa masalah dia yang sebenar. Sama ada memang betul-betul perlukan suplemen atau perlukan usaha lebih gigih dari segi kerap pam, kerap menyusu anak semua dan sebagainya lah. Sama juga kalau set-set lain pun, set pregnancy semua, tanya apa masalah dia. Kalau dia kata HB low, sebab apa? Sebab tadi kita dah kenal, customer cakap HB dia low. Tugas kita untuk kita faham masalah dia. Dia HB low sebab apa? Sebab dia tak jaga makan ke? Ataupun sebab dia memang ada masalah thalassemia, kan? Kalau kita tak tanya, kita tak akan tahu apa masalah dia. Dia just cakap, Kak, saya nak cari suplemen lah yang boleh tambah kita punya HB. Tapi kalau kita tak tanya sebenar-benarnya apa masalah dia, kalau dia makan sekalipun mungkin takkan selesaikan apa masalah dia. Faham tak? Okey, sebab orang yang ada thalassemia ni, kalau thalassemia carrier okey lagi, tapi kalau dia sendiri memang ada masalah thalassemia, mungkin akan efek dengan pengambilan vitamin yang dia ambil tu. So pentinglah sebab penting bagi kita untuk kita faham dulu customer. Step yang terakhir sekali, bila kita dah kenal, dah tahu apa masalah dia, dah faham apa masalah dia, dan okey, dah tahu, dah faham, dan daripada maklumat-maklumat yang kita dapat ni, kita akan boleh bantu dia. Bantu dari segi suggest apa suplemen yang dia boleh ambil. Okey? Dia bantu kita dan kita bantu dia. Dari segi kita bantu dia suggest vitamin apa yang dia perlukan, dan dia bantu kita dan dia bantu kita untuk close sales.
Okay, so 3 step yang paling utama dalam adab pengurusan pelanggan. 3 benda ni lah. Tak kira lah apa-apa bisnes sekalipun, asalkan yang relate dengan orang, customer. Okay, ni kenapa kena tahu 3 benda tadi? If you don't take care of your customers, someone else will. Maksudnya kalau kita tak jaga customer kita, tak cuba fahami apa yang customer kita perlukan, mungkin next time orang lain yang akan take care. Walaupun customer kita tu tadi dah jadi downline pun pada kita. Ramai sebenarnya saya perhatikan, walaupun customer tadi dah jadi downline, tapi dia masih lagi membeli dengan orang lain, betul? Okay. So sebab itulah pentingnya kita kena jaga customer ni. Okay, macam mana nak jaga customer? Okay, tadi dah cakap berkenaan dengan customer, masing-masing pun dah ada beberapa orang customer dan mungkin ramailah. Saya nak tanya, korang ada simpan tak maklumat customer tu? Ada? Of course lah ada. Kalau tak ada, maksudnya tak buat apa yang mami dia suruh. Okay, so hari ni saya nak share lah, especially yang distributor baru, yang leader-leader pun mungkin sekejap lagi saya akan tanyalah, mungkin dia boleh share pengalaman dia orang. Sebab ni sharing daripada saya lah, macam mana saya handle customer yang ramai ni. Ini dari segi pengurusan maklumat customer. Okay, siapa tu? Yaya. Bukan, ni slide. Slide Yaya. Okey, ni korang. Dengan siapa korang berurusan? Dengan customer kan, orang. Kalau seorang, tak apa, kita boleh ingat. Kalau hanya beberapa orang sekalipun, kita boleh ingat. 3-4 orang, kita boleh ingat kawan-kawan kita kan. Kita still lagi kenal. Kalau dia datang repeat order dengan kita pun, kita still lagi ingat siapa yang contact kita. Tapi kalau dah makin ramai, kalau dah makin ramai, kadang-kadang kita lupa. Lagi-lagi lah bila kita dah busy, dah kerja, dah ada anak ramai semua, memang kita lupa. Especially bila customer datang, jumpa kita yang dah berbulan-bulan dah tak beli dengan kita. Tapi untuk dia repeat order, mungkinlah waiter dia lepas 4 bulan dia nak repeat kan. Kita pun dah tak ingat dah siapa customer tadi, kalau tak catat apa maklumat dia. So di sinilah pentingnya kita kena rekod semua maklumat pelanggan kita ni tadi. Daripada semualah. Okey, sekejap lagi saya akan share macam mana nak buat benda ni. Sebab bila kita tak rekod, kita akan pening. Tak tahu dah siapa. Kadang-kadang nama customer pun sama kan. Dekat handset tu sampai tertukar-tukar. Okey, sama. Saya sendiri pun kadang-kadang saya confuse. Ini Ila yang mana Ila yang kat sini ke, dekat office ke? Kadang-kadang tertukar. Mungkinlah kita pun dah lama-lama semua kan. So, apa yang kita perlu buat? Wujudkan database customer. Maklumat yang mengandungi database yang mengandungi semua maklumat customer. Kenapa perlu wujudkan database ni? Of course, ia sangat penting. First kali untuk simpan semua rekod dan maklumat pelanggan seperti nama penuh dia, alamat, nombor phone, family background, ni yang biasalah. Dan yang paling penting, dia punya maklumat kesihatan. Maklumat kesihatan, sebab kalau kita tak simpan, mungkin dia repeat order next time, kita bagi je, suggest je. Sedangkan dia ada masalah-masalah kesihatan yang tertentu yang tak boleh ambil vitamin yang kita suggest tu. Okay? So di sini pentingnya kita record dan boleh refer kemudian. Vitamin apa yang dia beli untuk apa, ini pun kena rekod. Okay? Jangan rekod hanya nama, alamat, itu biasa. Yang berbeza, ni macam kita jadi doktor lah. Dekat doktor dia ada rekod kan, maklumat kesihatan patient dia pun sama. Kita ni ala-ala doktor lah, tapi bukan doktor. Nanti nak jadi mini nutritionist kan. So dia kena belajar rekod daripada awal. Okay, saya akan explain 3 kegunaan utama kenapa kita kena buat database ni tadi. Yang first kali, bila masa nak guna,
Of course, bila kita nak follow up. Okey, siapa ingat Puan Royanti? Ingat tak berapa kita punya rules untuk kita follow up berapa hari? 1, 3, 7, 14, 21. Okey, 1 tu depends lah. Kalau korang post sendiri boleh lah 1. Kalau post dengan Shakely lambat lah sikit kan. Tapi kita ada step 1, 3, 7, 14, 21. Maksudnya 1 tu esok lepas dia bank in, kita follow up. Esok dah sampai ke belum. Sebab kadang-kadang post laju cepat kan. Esok tu dah sampai. Hari ketiga tanya dah cuba ke belum. Hari ke-7 tanya lagi, ada healing krisis ke, ada apa-apa masalah ke. Dan mungkin waktu tu ada setengah orang dia senyap je. So bagi tips. Tip bergantung pada kategori yang dipilih tadi, suplemen-suplemen yang dipilih tadi. Okay. So waktu follow up ni kita akan refer kembali apa yang kita tulis tadi. Buka balik buku follow up. Dan bila kita follow up, catat berapa hari bulan kita rekod. Kalau 30 hari, katakan hari ni 23 hari bulan, 3 hari lagi rekod 26 hari bulan. Okey, tulis kat situ apa masalah dia. Yang kedua, bila masa kita nak guna database ni tadi. Okey, so yang kedua, bila masa nak guna database kita ni, bila kita nak share info, share tips yang berkaitan. Bila time nak promo, biasa kan Mami Daddy cakap, okey, 2 minggu lagi tinggal ataupun 7 hari lagi tinggal. Pecut. Apa benda pecut tu? Nak pecut di mana? Benda ni lah. Buka balik database kita, tengok customer-customer kita ada rekod kan. So waktu ni lah kita share semua info, share semua tips dan juga promo Omega Guard. Ada lagi berapa hari nak tinggal kan. So bagi tahu dia apa yang kita promo bulan ni. So itu maksud kita refer kepada database ni tadi. Okey, yang ni ikut kategori. Saya buat ikut kategori, jadi saya tunjuk contoh macam mana nak buat. Yang last kali, bila nak consult, ni of course lah, bila kita dah ada semua maklumat-maklumat tadi, bila kita nak consult, kita akan refer balik supaya tak ada masalah dengan vitamin yang dia ambil. Mungkin ada sesetengah orang, dia ada ambil beberapa ubat-ubatan daripada doktor, daripada hospital. So tugas kita pentinglah untuk cek balik, pastikan tak ada masalah dengan apa-apa vitamin yang dia ambil. Okey, ni macam mana nak buat? Pernah tengok kan? Ini table follow up table kan? Ni saya ubah sesuai sikit lah. Saya guna je follow up table ni. Saya gunakan apa yang ada sahaja. Ada catat nama customer kat situ. Ya, sama. Ada catat nama customer kat situ, alamat, email, telefon, item set apa yang dia beli, bila dia beli, payment slip dan sebagainya. Okey, dekat hujung korang boleh buat catatan berkenaan dengan rekod dia. Health background dia, tujuan dia beli vitamin untuk apa. Dekat follow up table, kolom follow up ni, apa yang saya buat, saya letak tarikh siap-siap. Okey, ni pun dah adalah dikongsikan oleh Mimi Diri dan juga leader-leader sebelum ni. Letak tarikh siap-siap berdasarkan yang follow up tadi. Follow up berapa hari kan? 1, 3, 7, 14. Korang letak siap-siap tarikh bila nak follow up supaya tak terlepas. Sebab kalau kita tak letak tarikh siap-siap, mungkin customer lain lagi kan, customer dah makin ramai, kita akan terlepas pandang. Ni biasa, saya awal-awal dulu pun sekejap tulis, sekejap tak tulis. Lepas tu terlepas habis semua. Memang terlepas. Kecuali memang siapa yang TikTok lah otak dia boleh ingat semua. So, penting follow up, set reminder. Sama ada korang set reminder, buatlah apa cara sekalipun, mesti follow up. In case kalau waktu kejadian hari ni korang tak boleh follow up, esok ataupun lusa lepas tu mesti follow up. Jangan tinggalkan customer begitu sahaja tanpa follow up. Tanya je dia. Kalau dia tak jawab, bagi dia tips. Sebab bukan semua orang yang nak jawab kita punya soalan kan. Tanya dia malas je. Gini kenapa? Tanya je. Okey, bagi dia tips. Tak apa. Yang penting biar dia tahu kita ni take care dia.
Itu saja. Kat mana nak simpan database kita ni tadi? Kalau secara manually, macam yang kita selalu buat lah dalam buku log customer kan. Kita ada 3 buku log. Apa benda buku log tu? Kak Miza tahu tak? Kita ada 3 buku log. Apa buku log kita? Product knowledge. Okay, follow up table tadi. Dengan yang last kali consultation table, kan? Okay, so itu kalau manual, kita tulis dalam buku. Tulis je semua. Yang satu lagi, mungkin ada sesetengah orang yang dah guna sistem database ataupun website ke apa ke. Dia guna sistem database. Sama ada beli sendiri ataupun buat je yang dah siap. Guna je yang dah siap. Okay? Dan boleh saya tanya tak, ada beberapa ramai yang dah guna sistem? Tak ada? Dah guna sistem? Macam mana? Oh tak apa, nanti kita dengar sharing daripada dia Sebab kita, dalam kelas ni kita share kan information. Lepas ni kita share information. Yang last kali, guna application apa yang dah ada je. Instead of kita guna manual, guna sistem tadi, kita boleh guna application dah ada. Contohnya Microsoft Excel, Google Sheets dan sebagainya. Ada banyak lagi application dekat internet yang kita boleh download, boleh simpan maklumat customer. Tak kisah apa sekalipun yang kita guna, tapi mesti ada. Ada setengah orang memang dia suka guna handphone, ada setengah orang dia suka menulis. Tapi kalau bagi saya tak suka menulis. Serius. Saya beli buku, 2-3 hari je saya tulis. Lepas tu beli buku lain. Memang saya tak suka menulis. So, untuk gadget savvy macam saya ni, mungkin boleh guna dari segi sistem database ataupun application yang dah ada ni tadi. Tak kisahlah macam mana pun. So, korang mesti adalah benda ni. Bawa ke mana-mana, korang pergi. Sebab anytime dia customer akan contact kita. Kalau tertinggal, mesti tertinggal memang susah lah. Kita pun tak tahu rekod customer kan. So, ini sharing daripada saya. Saya guna Google Sheet. Kalau dulu memang saya guna manual. Tapi kalau manual agak susah bagi saya. Susah untuk saya commit. Satu, susah untuk saya konsisten. Dan susah untuk saya bawa dia ke mana-mana. Sebab saya kerja lecturer, kalau saya bawa, angkut sekali kertas student, dah tinggal dah buku tu, tak tahu mana dah. So, memang saya guna Google Sheet. Sebabnya, ini adalah reason-reason yang saya gunakan. Reason kenapa saya guna Google Sheet? Sebabnya, satu, mudah nak cari. Lebih cepat dan tak buang masa. Sebab Google Sheet ni boleh akses dekat mana-mana handset. Sama ada iPad ke, handset, laptop saya, semua saya boleh akses. Kat mana saya duduk, saya boleh akses. Tak ada internet pun saya boleh akses. Dia bukan internet sajalah, asalkan ada bateri. Kalau tak ada bateri, kau ngah. Asalkan ada bateri. So, pastikan ada bateri. So, ini apa yang saya buat dengan husband saya. Biasanya husband saya yang tukang post, dia tolong update consignment. Kadang-kadang customer ni tak sabar-sabar nak consignment note, kan? So, kami share application ni. Dia update kat office dia, saya dah boleh dapat maklumat dia. So, terus boleh bagi pada customer. Printable. Apa yang kita tulis tadi, kita boleh print. Boleh juga sama buat macam manual. Print, simpan. Itulah aset paling berharga kita sebagai SID. So, ini sharing saya, ini je lah sebenarnya. Dan ni saya bagi tips cara yang pantas. Mungkin ada antara kita pun dah apply benda ni. So, terpulanglah. Kalau customer tu dalam handphone kita ada kod-kod dia kan. Kita panggil apa benda tu. Contoh, kita letak customer kat depan. Ataupun kan kita kan family, korang letak nama macam mana. So, ada dia punya kod-kod tertentu. So, ini saya bagi contoh je. Saya tulis anak. Lepas tu anak bis. Nanti yang saya akan tukar lagi sebenarnya. Bergantung pada macam mana saya punya business growing tu nanti. Sebab
setengah tu kalau dah ada leader, mungkin dia boleh buat LB1, LB2, LB3 dan seterusnya. Macam saya sekarang, saya bezakan anak dengan anak bisnes. Sebab downline kadang-kadang, downline kontraktor dia tu customer kita, dia bukan buat bisnes. Kadang-kadang saya lupa sebenarnya. Lepas tu bagi harga yang tak kena dengan dia. So tak boleh lah, sebab tu dalam headset pun saya tulis benda-benda ni. So benda ni penting lah. Mungkin korang boleh reka kod-kod rahsia korang tu. Dah habis ke? Okay, saya rasa last kali kot. Last kali bateri je. Ni question. Okay. Last kali, bila kita deal dengan customer, of course kita nak customer kita rate yang paling atas, outstanding dari segi servis. Okay, sebab daripada data-data yang kita simpan tadi, itulah yang akan membantu kita cara kita follow up customer, cara kita jaga customer. So sebab tu saya cakap tadi, benda yang saya tulis tadi memang penting supaya kita boleh bagi after sales service yang TikTok. So benda ni RCA lah setiap hari. RCA ni tahu tak apa? Rahsia cermin ajaib kan? Okay, cakap dengan cermin, korang nak customer yang macam mana? Jangan panggil customer yang banyak songeh ni. Saya memang saya sebut bukan cermin, saya nak customer yang macam mana. Jangan fikirkan customer ni nanti customer ni datang kat tu macam mana lah kita fikir benda negatif pasal customer ni. Jangan sekali fikir. So apa kita nak? Kita nak customer yang tak banyak songeh. Kita nak customer yang senang